Ini kain baldu yang jenis ni berapa lama tahan. Tebal dia. bos Tebal dia. Sebab tu Boyjan cakap geng, Boyjan sentiasa belajar. Tengok yang lama-lama, harga 1,000, harga 2,000. Ikut span. Macam potong kek. Okay, tengok dia ada sebab-sebab kenapa tengah dia berspan lain. Kenapa tepi span lain. Tu dia guna gam bos Gam sembuh. Dia ada resepi-resepi orang. Okey, ni baru belakang tau. Nanti kita tengok bawah. Ni. Kalau macam ni nak jadi Filipin macam ni berapa lama bos? Berapa tahun? Tak, dia tengok kod span. Tengok span. Okey, belakang ni kan tak ada apa-apa. Kosong. Belakang ni kosong je, tak ada apa-apa. Kita punya letak apa? Sebab tu kenapa barang kita belasan ribu pun orang beli jugaan. Betul. Tapi walaupun tak ada apa-apa, tahan tak set ni? Tahan kan? Tahan. Dia tetap tahan. Ini resipi dia orang lah kan. Tak ada masalah pun. Kita tetap tahan. Tengok ni, kayunya tang mana? Kayu apa? Sekejap, Boyjan pastikan semak balik macam jati ni. Macam mahagoni. Sekejap Ini barang trade-in ya, geng. Ni barang trade-in geng. Orang ala geng, yang lama-lama punya tu lah. Set-set yang 2,500 dulu-dulu tu. Tengok. Kenapa saman nenek-nenek kita beli bapak tahan set-set ni kan. Biasa kan Boyjan operate sendiri. Ni Boyjan tunjuk dekat korang sama-sama tengok. Sama-sama kita belajar. Mari! Mari. Mari, jom.